dan semua contohan saya appetite yang perpisaan coklat. Oh, tiada masalah. Biar saya bawa ini jauh-jauh. And varför activity backer. Have some tid för sitt party. Oh, yeah. Ser inte sant chef professional, därför sig för vi handlar så lätt. Skräng sen silgan sabur back and ditterer chocolate drog kangaramia. And featured sa tiap warna ke acuan silicon khas. Albrang hijau, and biru, and tentu, mers ongo. Bas. Apa itu? Apa yang sedang berlaku? Oh, ayo. Tenang, tenang. Semuanya akan baik-baik saja. Ia tidak cair, Nenek. Baik, sayang. Saya ada sesuatu untuk awak. Ini dia. Ada buku masakan. Oh, terima kasih, Nenek. Adakah ini untuk saya? Wah, begitulah cara saya patut cairkan coklat. Saya buat semuanya salah. Baiklah, saya cuma perlu letakkan acuan ini betul-betul di atas periuk ini dan letakkan coklat di dalamnya. Saya akan pergi. Oh, tidak. Ini buku masakan. Bagaimana saya boleh terganggu? Saya perlu mengeluarkannya. Ia dilitupi coklat. Tunggu, adakah itu acuan dari buku masakan? Itu hebat. Begitu sedap. Baiklah, sekarang saya akan buat lagi. Lihat, kadang-kadang kemalangan membantu. Biar saya buat cube daripada coklat ini. Nenek, lihat. Oh, sangat cantik. Apa yang salah dengan buku masakan saya? Saya rasa tidak sihat. Oh, dan tidak, Nenek. Dia pengsan. Saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Mungkin pergi. Ayo, sadar, Nenek. Hello. Apa? Apa yang free kepada saya? Baiklah, sudah tiba masanya untuk mula. Okey, saya perlukan acuan. Oh, betul. Ini kotak saya yang sempurna. Biar saya keluarkan segala-galanya dan tuang coklat terang ini ke dalam. Sempurna. Dan apabila ia sudah pegon, saya boleh memotongnya. Ayo, keluarlah, saya kata. Oh, baiklah. Mungkin penggulung akan membantu. Oh, itu bagus. I'm Garrett. Sekarang saya perlukan satu lagi. Oh, ia tidak melekat. Oh, Adakah ia akan kekal seperti itu? Baiklah. Dan di atas. wah, itu tidak mudah. Baiklah, biar saya ambil selendang saya. Oh, tidak. Aduh, adakah ini coklat? Maaf, Chef. Kuilika, saya pura coklat ini semula. Okey, Syah tak merosakkan semuanya. Awak melakukannya. Apa yang saya harus lakukan sekarang? Saya perlu membetulkannya. Oh, begitu banyak benang. Harap saya sudah ambil kesemuanya. Masanya untuk memasang kubus saya. Yurjan ay sakram to chavre cake and tantig day da freak sur cake stone cube. How was in Darwin tang isyan jiliangaran? Nini, tutuloy selendang kumsat. Oh, makan saya. Saya tidak bermaksud untuk ini dia. Baiklah, apa itu? Oh, pisang. Saya suka. Tetapi saya sedang memerhatikan awak. Baiklah, sama-sama. Baiklah, sekarang saya perlu masukkan pisang ini ke dalam coklat cair dan masukkan benda-benda kecil ini ke dalam cube coklat saya. Biar saya lakukan beberapa kali. Begitu cantik. Tyler, awak mahu sedikit pisang dan coklat? Desmi kayaknya sedut. Tyler, saya tidak mau mengganggu awak. Tetapi saya rasa cube awak belum siap. Oh, baiklah. Oh, kasi kering saya beli masker kikit switch rang Cuban. Sulapisan kuling su lagi. Nak tambah apa? Saya ada idea. Kita tambah Skittles. Jadi saya suka. Tak pernah terlebih. Sedap. Sekarang letakkan di atas dan saya sudah siap. Kerja hebat, Tyler. Selamat menjamu selera.
Wah, banyaknya manisan dan cube coklat yang cantik. Baiklah, biar saya mulakan dengan yang ini. Wow, sedapnya. Banyak Skittles di dalam. Wah, saya suka. Saya teruja. Seterusnya, saya akan coba cube merah jambu ini. Biar saya buka. Wah, cantiknya. Dan apa itu? Sedap. Ia pisang dan coklat. Sedap. Saya suka yang ini. Sangat keren. Tapi lihat kubus pelangi ini. Wah, begitu banyak strawberry. Saya suka strawberry dan ada jeli di dalam juga. Baunya hebat. Wah, lihat jeli itu. Sangat berbuah. Sedap. Sangat sedap. Anda pemenangnya, Chef. Ya, akhirnya. Saya sudah katakan. Pwede saya secara fungsi mula sa Ranching Mars. Imaratru pasta yang lazat untuk saya. Soda cake. Non-surti wanay variants filan spaghetti base. Pertama kali untuk kami. Saya tahu betul sekuat di sama story ini dalam hidup awal. Tapi saya rasa saya boleh buat. Tapi bagaimana saya nak masukkan semua Benda spaghetti? dalam kuali kecil ini? Ya super der ring sirers tengok dan hiri. Wanda wadis for in masara de spaghetti de malzer. Kier den zerbang moy. Karing zer kay for yung zerbay your den di raros your crap. Oh, your Iya, reserve. habis mana yang difikirkan? Siap. Spaghetti saya sampai. Yes, Manjiska. Our hinterer. Terima Ferrer is kasih. remembering. Bod pergi. Ya. I respect on chirayan nati raros my nan and tan on chiranyam betrabuyay. Haya. Daripada menggunakan periuk kecil ini, saya gunakan kuali besar di mana saya akan menggoreng tomato segar terlebih dahulu. Dan sekarang Anda boleh tambah sedikit spaghetti. Ya, sa brainer drink Heinz Renner tasa de king. Mangratio sa kirilo po nung Toscan air. Pwede your trail. Nampak? Oh, Asher's tournament of supper. And Furlon's rate on lep chermin matawire. Oh, Betsy. Harap wawag ta kesa. Custom chef time for rain to gear. Siya mas hinihirong yung Friday stray si Kiane. Hay tayo na may perlumas suits and talk to. Ito is subas at chuchu perempuan hire to pasta yang enak juga. Sa prasaran. Dan apa yang patut saya buat? Oh, betul. Yan Apa? girls friend recipe spaghetti are. Alas ni person mentor pick me and Ray Borum check. Is there by sweats or waters and anger at separate? Ikarsaster, instead of when sa basic get keju parrot sa darin spaghetti, you're staying in sura kibayan sa brisea. But haven't seen kamas. Isang to niya dakwan juris reskinan. Sedikit Jadilah sausage na segalanya. merugikan juga. Dapat sa orang suka. Ay sa gas may yarman ni. Agir sendiri pun kenway ken pasta ni. Saya bersirup sains sudah resepnya. May Andy Davis with sauce tomato. Yeah. Paige, sudah tiba masanya untuk mencuba. Arian. Bulls buyers to their tawana dayan. As a mean and sharik ni first to wear leer in there. What am either worse than I were is DNA. I go. Duh, where's a favor all? Scaring sight to curd your paste in dirt sausage kick butter. Very indecep. There's hyper by. Ay may masinig. Ang terior di sini. Spaghetti dengan keju. Today ang labisap. Answer brain cherry. Neck narig mang. Haha, I'm rain sidiger wang. Blue dark hair. Ya, sungguh sedap. Mara,
Saya telah membuat misun banyak jenis waffle selama itu dan resipi itu tersemat dalam ingatan saya selamanya. Anda perlu mulakan dengan telur. Apa jenis kebiadaban ini? Telur mesti dipegang dengan berhati-hati. Tonton dan belajar. Apakah bezanya? Perkara utama adalah melakukan semuanya dengan kasih sayang. Dan saya mempunyai banyak kasih sayang. Saya akan membakar waffle terbaik untuk cucu perempuan saya, Paige. Waffle Andi akan sangat membosankan, tetapi waffle saya akan cerah dan sangat cantik. Perfect Might. Imber Pistensuenaris, Buan Ruben, dan cucu Aige. Ngomong-ngomong, waffle saya sudah siap. Adakah kamu bersedia? Saya rasa saya dalam masalah. Saya belum pun mula lagi. Dan siapa yang perlukan tepung dan susu ini? Kenapa tidak buat waffle daripada Skittles dan M&M's? Ups. Nampaknya gula-gula ini tidak sesuai untuk perkara sebegini. Nampaknya kita perlu buat waffle standard. Nenek, bagaimana anda kata ia siap? Susu, tepung, gula, dan telur. Itu mudah. Hanya perlu campurkan semuanya dan entah bagaimana singkirkan ini. Oh, lami ini di biur. Udah sedikit sering kesuara sebab waffle. Mungkin waffle saya akan jadi coklat. Oh, bagus. Saya tidak habiskan semua gula-gula Skittles. Dengan bantuan mereka, saya akan menghias waffle itu. Tada! Saya juga sudah sediakan semuanya. Saya akan menghiasi waffle saya dengan krim putar dan taburan berwarna. Lihatlah itu, Nenek, dan sila diam, ya. Dan mengapa saya harus cemburu? Saya akan menuangkan madu pada waffle saya. Kerana saya tahu bahawa Paige sukakannya paling banyak. Sangat cantik. Lebah? Saya tidak menyangka kamu di sini. Baiklah, cucu. Adakah kamu bersedia untuk memilih pemenang? Tetapi, saya akan mulakan dengan waffle yang Ben buat. Saya sangat suka coklat dan Skittles. Sedap. Mari kita teruskan. Sekarang giliran waffle dari Chef Tina. Dan ia ternyata sangat enak dan cantik. Baiklah, sekarang masa untuk waffle nenek. Dan ingat bahawa saya paling suka waffle dengan madu. Oh ya, itulah rasanya. Ini adalah waffle paling sedap yang pernah saya rasa. Nenek, Anda telah melebihi semua jangkaan saya. Saya sudah bagi tahu. Saya sentiasa tahu dari awal. Kali. Wah, coklat yang sangat sedap. Mari kita buat ia lebih lazat. Wah, tunggu. Ayo, ulangi itu. Oh, bau apa ini? Wah, mari kita tuangkan coklat kita ke dalam acuan. Oh. Hati-hati, sedia dan lihat. Ia adalah beri coklat. Strawberry. Oh, Jennifer, jangan campur tangan. Mari tambah sedikit lagi buah di dalam. Ia akan jadi lebih sedap. Oh ya, sekarang mari kita ambil gula dan krim. Saya sudah sangat krim saya siap dan gula dalam krimper. Saya goreng gula dulu siap, tapi sudah krim di dalamnya. Dan siap. Ari, tuan bread sauce yang lezat ini, karamel, kusuai berry, dan akhirnya sentuhan terakhir, semragan. Ya, Trevitis very cukup nena, tapi sekarang cuma waina. Tepat lebih botol ni dan saya akan tuangkan coklat cair ke dalamnya. Suai sepadan, estrande hanya suai sebujur coklat di sekeliling botol, and voila, di botol coklat sekarang. Head boleh isi dengan banyak gula-gula sebar M&M's and letakkan label di atasnya. Seolah-olah ia botol sebenar.
Baiklah, ayo. Ini berita abad lalu. Baiklah, saya akan tunjukkan kelas master sekarang. Baritsen Nimuk Expand Dub Dance Cream de Boris Golden Semix Doper Ace dan Aiden dengan Duran seri terbuat kek. Tapi terkira beribuan tebian. Balderis, il potong dan buat acuan kereta suka. Oh, kita sih nak perlawanan si sebuah. Baiklah, berseberang kasih main sesuai dengan cream di Brahman. Kuya dan Drawis kan sepatlah. Antarin di ziran dari led gina. Biar nesting wiraran. Syatong baik jempelian coklat cair dan dituangkan ke atas krim. Langkah seterusnya roda 4 daripadanya sudah tentu lampu. Berwarna hiasan lain untuk menjadikan kereta lebih terperinci dan saya selesai. Oh ya, cuba. Wah, baiklah mari kita mulakan dengan botol ini. Mari kita cuba. Wow, ada gula-gula. Wah, mari kita pecahkan botol itu. Dengan tukul seperti ini. Bam. Hebat. Ia sangat menyeronokkan. Dan sekarang saya boleh menikmatinya. Oh ya, sangat sedap. Baiklah, dan seterusnya ialah berry ini. Oh, lihat strawberry itu yang diisi dengan karamel dan buah. Sedap. Wah, ia sangat sedap. Dan sekarang mari kita beralih ke kereta coklat ini. Wah, itu kek. Saya tak percaya. Saya tak sabar nak cuba. Sedap sangat. Saya suka juga, tetapi pemenangnya adalah nenek. Oh, betul. Terima kasih, sayang. Saya akan hantar kapal terbang ini dengan hajat saya. Tangkap ia. Oh, wow. Baiklah, mari kita lihat apa yang Jess telah lukis. Oh, ia adalah kek. Yeay, saya sangat mahukan kek. Baiklah, saya sudah mula membuatnya. Saya perlukan Barbie. Ia sangat cantik. Jess suka anak patong. Tetapi kita akan mulakan dengan kek. Baris dorang saya buat 50. Bagus. Semua senang menyusun kek atau penutup kek dengan krim merah jambu. Mia berasanya dengan spatula pastry. Wah, Barbie, adakah kamu membantu saya? Oh, terima kasih. Penyelamat, saya sayang aweng. Sekarang Barbie perlu dimasukkan ke dalam kek dan kita keluarkan Fanta sejuk. Ia begitu sejuk sehingga menjadi jeli. Ya, saya pasti ia perlu diperah ke atas kek. Ia sangat sedap. Kek saya sepatutnya menyerupai kolam sebenar. Lihat betapa cantiknya. Hebat. Baiklah, saya ada idea yang lebih baik. Untuk permulaan, saya akan mengukir labubu daripada mastic. Seperti ini. Lihat betapa cantiknya. Sekarang kita letakkan di atas kek. Saya gembira. Ibu. Ha, Chef, lihat. Danny tidak dapat memikirkan apa-apa. Malah coklat pun tak boleh pecah. Apa? Saya akan dapatkannya. Sekarang. Oh, coklat ini sangat keras. Saya tak boleh buat. Baiklah, saya ada idea yang lebih baik. Saya perlukan sarung tangan Hulk saya. Dengan sarung tangan ini, tiada coklat yang boleh lawan saya. Saya adalah Hulk. Oh, lihat. Danny kelihatan marah. Pukul. Wah, itu banyak tenaga. Dari mana kamu dapatkan itu, Danny? Cari buat coklat. Dan pengen daw. Spor na dalam Pinoy 5,000 dalam mangkok. Marbon ya, ano. Saya perlukan sarung tangan Iron Man dan cairkan coklat. Hebat. Sekarang ia cair dan kita boleh tuangkan ke atas kek. Semua sekali dan banyak.
hasil ujian saya lagi menghiasnya dengan KitKat. Coklatkan bahagian tepi yang kelihatan menakjubkan. Sekarang mari letakkan hal kegemaran saya di atas. Ia akan kelihatan sangat cantik. Istri-biawat seperti cake. Seterusnya hias dengan M&M's. Dan siap tes. Baiklah, saya sudah coba yang terbaik. Apa yang kamu buat? Jangan makan kek saya. Oh, betul. Ini untuk kamu dan saya akan mencubanya. Wah, awak buat kerja yang hebat. Di mana saya patut mula? Kek ini ditutup dengan konfeti berwarna-warni. Mari cuba yang ini. Saya suka. Dan siapa ini? Oh, Labubu. Hebat. Saya suka. Mari cuba. Sedap. Oh, ini kek Hulk. Mari cuba juga. Dalamnya hijau. Itu menarik. Mari rasa. Wah, ini sesuatu yang istimewa. Dan ia coklat. Hebat. Adakah Hulk sedap? Aduh, adakah ini mainan sebenar? Siapa yang letak benda yang tidak boleh dimakan atas kek? Baiklah, mari cuba yang seterusnya. Saya suka yang ini dengan babi. Nampak macam dia dalam kolam sebenar? Mari cuba juga. Sangat sedap. Saya suka. Tapi saya akan beri kemenangan saya kepada chef. Terima kasih, sangat bagus. Baiklah, itu bukan bahaya. Saya bisa letakkan krim pada kek span. Aku dah terlupa warna. Krim kita akan sangat cerah dan cantik. Oh, lihat itu. Betapa cantiknya. Sempurna. Mari sapukan lebih banyak krim putih di atas. Bersyarat, ya. Energenik dan besarnya suai cantik supaya semuanya rata. Pusing, voila. Dan yang sekarang kita perlukan coklat. Kita asingkan kepingan dan letakkannya di sisi hati. Oh ya, sempurna. Sekarang tambah coklat di atas. Azıcık multi-stars yang ngerangup. And started, yaitu kan sebuah skitsel sebagai ceriaan. Tuangkan semuanya di atas meja dahulu. Oh ya, sekarang kita akan isi hati kita dengan gula-gula, tetapi dengan warna pelangi. Bukankah itu hebat? Lihatlah, Nenek. Oh, baiklah, tak mengapa. Tapi hentikan, biar saya tunjukkan siapa yang lebih baik di sini dan lebih kuat. Itu sangat berkuasa. Betapa kuatnya saya, tetapi kita letakkan coklat kita dalam acuan di sisi. Oh, baunya menyelerakan. Sekarang biskut. Begitu sahaja. Sudah tentu, kita perlu menghancurkannya dahulu. Kemudian tambah susu pekat dan gaul semuanya dengan teliti. Mari kita ratakan. Dan sekarang, mari kita tambah krim masam. Oh, ya, ratakan juga. Begitu sahaja. Oh ya, sekarang kita tambah beri. Silakan kawan-kawan, ini dari kebun saya. Tambahkan hidangan lazat dan hias dengan beberapa daun juga. Itu sahaja. Saya sudah selesai. Oh, hebat. Sangat gembira. Oh, tapi saya rasa saya sedikit lewat. Apa yang kamu buat, Quentin? Baiklah, saya tidak tahu apa yang telah saya lakukan. Tunggu, saya ada idea. Mari kita asingkan sudut dengan cawan. Begitu sahaja. Dan kemudian mari kita tambah coklat di sini. Seperti itu. Sempurna. Dan di sini juga. Sekarang mari kita ambil beberapa biskut. Biskut Oreo adalah yang terbaik. Mari kita tambah ini di sini.
Seterusnya, kita akan ambil beberapa kon ais krim dan letakkannya di atas biskut. Sekarang saya ada istana kek. Sudah tentu M&M's tidak akan menjadi akses kepada ensemble ini. Mari tambahkannya di atas. Dan dah tentu. Mari sama bendera saya. Bendera abang kesayangan. Hebat kan? Saya raja istana ini. Wah, mari kita cuba ini secepat mungkin. Tunggu, adakah ini aiskrim dengan Oreo? Wow, hebat. Ini sangat sedap, ya? Sekarang saya mahu cuba kek itu sendiri. Mari sini. Sangat sedap. Saya tak boleh berhenti makan. Saya mahu makan semuanya, tetapi saya perlu cuba kek lain. Sekarang mari kita cuba kek beri ini. Wah, adakah ini kek keju? Oh, ya memang. Oh, ia sangat hebat. Dan KitKat di tepi juga. Saya suka. Sekarang akhirnya, kek pelangi. Wah, lihat lapisannya. Ia sangat luar biasa. Dan ia sangat lazat. Baiklah, saya perlu memutuskan pemenangnya. Dan ia adalah abang saya. Ya, akhirnya saya yang terbaik. Muah, sayang kamu kakak, sayang kamu nenek. Yuhu! Saya sudah lapar dan saya sudah pun memutuskan apa yang saya mahu makan. Buatkan saya kek lububu. Jika anda faham, anda boleh mula memasak. Saya menunggu. Hei, kemana perginya lububu saya? Au! Baiklah, adakah Lububu Mia memutuskan untuk makan kek sebelum dia? Apa yang sedang berlaku? Krim yang sedap. Mari kita pasang kek. Kita akan ketepikan semua lapisan dan tinggalkan satu. Bagus. Sekarang kita perlu tambah krim pada lapisan itu. Ambil spatula, sapukan ke seluruhnya dan pasang kek. Sekarang, ikuti William Drizzler cake hero cream and wiradanya sekarang cuma menitisinya dengan coklat merah jambu. Oh, ya, betapa cantiknya. Saya suka apa yang saya buat. Sekarang, masa untuk hiasan. Lububu roti halia. Mari letakkan semuanya di atas kek. Bagus. Apa yang sedang berlaku di sini? Oh, tidak. Siapa yang membuat lubang dalam kek untuk Mia? Zah, adakah itu kamu? Apa? Saya tidak tahu apa yang Anda cakapkan. Apa yang kita buat sekarang? Oh, saya ada idea. Saya akan tambah beberapa hiasan di sini juga. Seperti lububu keluar dari kek saya. Hebat. Kata dari idea ini. Baik, khas ambil haba baba. Hecet bergula-gula getah. Gulungkannya dengan penggulung. Sekarang, mari ambil pensil warna dan lukis wajah lububu. Bagus. Sekarang kita tutup seluruh kek dengan krim. Ada muncung khas yang mencipta tiruan bulu. Begitu sahaja. Di bahagian atas, saya akan masukkan telinga. Ia ternyata lebih baik daripada yang saya bayangkan. Laufsichershake Werder plus any versie untuk bersumber cake Zack Hugh. Dig Kifuros Kifurshe with cake stock cake sempurna Zack Stabashi Radagain. Bantu dia cepat. Oh. Itu sakit. Tidak kek saya. Apa yang terjadi padanya? Ya, hancur. Saya tak boleh bawa ini kepada Mia. Jadi awaklah yang merosakkan kek saya. Datuk Tuanak, kau dah wadas lububu arais. Baiklah, mari kita tambah muka pada kek ni saya rasa. Ya, sudah jauh lebih baik. Sekurang-kurangnya saya rasa begitu. Apa yang chef fikirkan ya? Baiklah, saya ada idea yang lebih baik. Saya buat kek coklat. Sekarang mari kita tambah bulu krim pada lububu manis saya. Sudah kelihatan seperti yang sebenar. Beberapa hiasan pada kek itu juga dan ia sempurna. Tetapi kek saya lebih baik, kan? Ya, tidak. Kek saya yang terbaik. Mari kita biarkan Mia yang tentukan. Kenapa kita perlu berdebat?
Hei. Apa yang salah dengan lubu saya? Baiklah, saya ingat saya dengan Mia. Baiklah, coba. Wah, kamu berjaya membuat sebanyak 3 kek. Dan apa yang terjadi pada yang ini? Adakah kereta melanggarnya? Baiklah, mari kita cuba. Tidaklah teruk. Saya suka. Wah, kek merah jambu yang cantik. Baiklah, mari kita cuba yang ini sekarang. Oh, ada juga lububu roti halia di atas. Saya patut cuba juga. Lihat, mereka sangat menarik. Dari sertso, restoran untuk berhenti makan. Oh, ya. Mia, lububu awak akan makan seluruh kek coklat. Saya rasa awak takkan dapat apa-apa. Hei, lububu, bagaimana kamu boleh makan seluruh kek dan tidak tinggalkan sedikit pun untuk saya? Oh, saya nampak semuanya. Saya tak sempat mencubanya. Hanya tinggal beberapa serbuk sahaja. Baiklah, saya rasa Kak Jen menang. Ya, itu silakan menang. Saya sangat